nak proses qalbi kita betul-betul menghadap Tuhan sehingga tak nampak yang lain melainkan dia je. Ya, dia tengok orang ni macam tengok kayu, tak ada apa, dan tengok raja, tengok apa, tak ada rasa apa. Nak proses bukan senang. Ya, sampai peringkat dia duduk taraf man khafallah khafahu kulli syai. Siapa yang berjaya membulatkan gerun hati dia dengan Tuhan 360 darjah bulat betul, Tuhan hadiahkan dia pula orang lain makhluk gerun kat dia, tunjuk kat dia. Tok Kenali tuan-tuan kenal kan? Dia tak kenal Tuan Haji Yusuf, kampung Kenali, tuan. Wali besar, ulama besar. Ya. Nak tengok kehebatan ni, tuan. Kegerunan nur yang ada dalam kalbi dia, gerun dengan Tuhan tu, Allah Ta'ala beri tuanku Sultan datang ziarah dia, tuan. Tuanku Sultan Kelantan tu ikut satu riwayat, datang jumpa Tok Kenali. Assalamualaikum Tuan Guru. Seronok dia kan. Apa Tok Kenali buat? Tok Kenali hadiahkan dia apa? Jamu dia goreng pisang dengan minum air dekat mana, tuan? Bawah rumah dia. Di bentang di kau mengkuang tu dia ajak, mai tuanku, mai. Kita minum air kat bawah ni dah. Wah, tuanku seronok. Masuk bawah rumah Tok Kenali, kan. Duduk bawah atas pasir. Minum. Wah, sedap Tuan Guru. Minum tuanku, minum. Kita boleh buat macam tu. Bertegajang dengan Sultan tu. Kau datang masjid ni macam, kapit merah di depan, sampai ke mari. Sampai ke depan. Berani tu nak, tuanku masuk je lah. Tak ada sambut kat kereta tu. Ini masjid mana dia kata? Wah, dia naik angin. Dengan Tok Kenali turun habis. Tok Kenali bawa dia bawah rumah, kan. Dia nak tunjuk karamatul auli. Auli ada banyak lagi lah nak cerita. Sebab apa tu? Itu hadiyatan minallah, hadiah dari Allah kepada kekasih-kekasih dia yang telah buat kerja keras. Apa kerja keras? Membetulkan rohani dia menghadap Allah Ta'ala. Bukan senang, kan? Kita rohani nak menghadap Tuhan, semayang kan dah habis lah. Allahu Akbar, berrokok dah terbagai. Ke laut, ke darat. Ya, kalau duduk laut dijahit jaring dalam semayang, kan, jaring koyak itu. Ya, kalau duduk pejabat ingat komputer dia, belum rokok dah terbagai. Ana lah orang lain, wallahu alam. Tu taraf kita. Ya. Betul nak tu dengan para aulia. Aulia dia angkat takbir mi'raj terus. Allahu Akbar, rohani dia mi'raj, bukan mi'raj macam Nabi tu, kan. Mi'raj rohani dia panggil urujul qalbi ilallah. Diangkat dia takbir, fana tu gelau, berlazat dia dengan Tuhan. Dahsyat. Kita dah pada semayang ingat harta benda dunia ni. Ya, itulah taraf kita, kan. Makin jauh patut dia orang dapat keistimewaan. Dia bukan calang-calang, kan. Bukan macam kita ni lebay kotai. Ni landan ni. Semayang. Allah.